Rafizi Ramli dan Nik Nazmi ni pengkhianat. Ya ke? Hai korang, di hujung video ni nanti saya akan jawab sama ada Rafizi Ramli dan Nik Nazmi ni pengkhianat ataupun tidak. Tapi sebelum tu, tonton video ni sampai habis dan jangan lupa like, komen dan repost. Nak senang cerita, aktifkan 5 butang sebelah kanan. Sebelum kita pergi ke soalan pengkhianat ataupun tidak, saya nak bercerita sikit tentang Parti Bersama. Sebelum ni, saya pernah bercerita tentang pilihan lain. Saya yang tidak berparti atau lebih dikenali dengan pengundi atas pagar, PAP, memang tak ada pilihan lain sama ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Sebab semuanya telah diberi peluang untuk menjadi kerajaan. Tapi hasilnya sama je. Andai kata ada pilihan lain yang nampak lebih baik untuk masa depan, saya rasa tak salah kalau saya mencuba. Jadi, kewujudan Parti Bersama ni adalah merupakan satu pilihan baru kepada rakyat Malaysia yang mempunyai pemikiran yang sama macam saya. Golongan sasaran Parti Bersama ni lebih tertumpu kepada golongan yang mahukan masa depan yang lebih terjamin. Pada pandangan saya, kewujudan Parti Bersama ni sama macam kewujudan Parti PKR dulu. Masa tu, tak ramai yang yakin dengan PKR. Banyak tentangan daripada kerajaan pada masa tu. PKR masuk pilihan raya yang pertama pun mereka gagal menjadi kerajaan. Jadi, untuk bersikap adil kepada Parti Bersama, saya rasa kita kena bagi masa, kita kena bagi ruang untuk mereka buktikan kemampuan mereka. Parti Bersama ni ancaman ke kepada Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional? Saya percaya ancaman tu ada, tapi yang lebih terkesan adalah kepada Pakatan Harapan. Saya tengok dekat sosial media, pihak-pihak yang banyak komen, yang banyak mengecam, yang banyak mengutuk adalah dari pihak Pakatan Harapan. Lebih-lebih lagi dari PKR. Okey, sekarang saya jawab soalan sama ada Rafizi Ramli dan Nik Nazmi ini seorang pengkhianat ataupun tidak. Ada 2 jenis pengkhianatan yang dilemparkan kepada Rafizi Ramli dan Nik Nazmi. Yang pertama, khianat kepada parti. Yang kedua, khianat kepada mandat rakyat. Saya jawab yang pertama dulu. Khianat kepada parti, iaitu PKR. Untuk menjawab soalan ini, kita tak boleh tengok pada satu majlis pengumuman hala tuju politik Rafizi Ramli dan Nik Nazmi pada 17 Mei yang lepas sahaja. Kita kena throwback setahun yang lepas, tengok apa yang berlaku sebenarnya. Lepas tu, dengan hati yang terbuka, kita tanya balik diri sendiri. Siapa khianat siapa? Kedua adalah khianat mandat rakyat. Maksud rakyat di sini adalah pengundi pandan untuk Rafizi Ramli dan pengundi setiawangsa untuk Nik Nazmi. Jadi biarlah mereka, biarlah rakyat pandan dan rakyat setiawangsa menentukan sama ada Rafizi Ramli atau Nik Nazmi ini seorang pengkhianat ataupun tidak. Semasa pilihan raya kecil, jika ada, dan PRU nambah nanti, kita akan tahu. So buat masa ni, kita tiada hak untuk mengatakan sama ada Rafizi Ramli atau Nik Nazmi seorang pengkhianat mandat rakyat ataupun tidak. Sebagai penutup, saya nak bagi tahu satu perkara saja. Kita jangan cepat sangat melabel orang pengkhianat apabila dah tak sehaluan dan berbeza pendapat. Kadang-kadang orang yang paling kuat melaungkan setia tu adalah pengkhianat yang paling besar. Okey, semoga jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.